Bajet bulangan tak tinggi sangat, tapi you nak pakai satu kereta handling yang sedap, you boleh pilih kereta ni. Hari ni nak tunjuk kereta ni, BMW F30 318i tahun 2017. Kereta ni sudah modified cantik-cantik oh. Enjin pakai B38 1.5 turbo, gearbox pakai 880, horsepower boleh tahan. Walaupun ini F30 yang basic spec, tapi BMW pun kasih you rear view drive. So belakang tayar lebih besar dari depan. Belakang pakai 275, depan pakai 245. So handling banyak sedap. Sudah convert M3 body kit, nampak garang. Sport ring design lawa 19 inci siap dengan tayar baru. Ada M4 spoiler, ada 4 exhaust tip. Model LCI belakang lampu sudah LED. Dalam original full leather seat warna hitam, C segment, belakang boleh tahan. Ada aircon blower. Depan pun sama, semua lawa lagi. Serupa barulah kereta ni. Dulu owner memang banyak jaga. Dashboard semua cantik lagi. Si kecala pun tak ada ah. Steering wheel. Okey kawan-kawan, kereta ni boleh buat muka kosong. 1 bulan bayar 1,100 lebih saja. Kalau you bajet bulangan tak tinggi sangat, tapi you nak pakai satu kereta handling yang sedap, you boleh pilih kereta ni. Lagi jangan lupa tekan follow button, supportkan VCar. Thank you.